3 unit pesawat tempur Rafale telah tiba di Indonesia dan saat ini berada di Pangkalan Udara Rusmi Nuryadin, Pekanbaru, Riau, yang secara geografis berdekatan dengan kawasan Semenanjung Malaysia. Hal ini pun membuat Malaysia tak mau ketinggalan. Malaysia juga menunjukkan pola yang sama ingin meniru langkah Indonesia yang mewajibkan setiap pembelian alutsista mengandung 30% konten lokal. Artinya produsen luar negeri harus bekerja sama dengan perusahaan Malaysia untuk memproduksi komponen maupun melakukan perakitan di dalam negerinya. Sebagai contoh, Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerjasama pertukaran teknologi mengingat kemandirian industri pertahanan Indonesia lebih matang. Malaysia membeli pesawat buatan Indonesia dengan syarat adanya pertukaran teknologi dari Indonesia ke Malaysia. Langkah terbaru Malaysia melalui kebijakan DIPN dinilai memiliki pola yang mirip dengan Indonesia. Mari kita simak video selengkapnya. Tiga jet tempur canggih Rafale buatan Prancis dilaporkan telah tiba di Pangkalan Udara Rusmi Nuryadin di Pekanbaru sejak pekan lalu. Armada ini merupakan gelombang pertama pengiriman dari Prancis ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Indonesia memesan total 42 Rafale buatan perusahaan Dassault Aviation AMPA Prancis. Di samping Rafale, Indonesia juga memesan kapal frigate dan kapal selam buatan Prancis untuk misi modernisasi kekuatan alat utama sistem pertahanan atau alutsista di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para pegawai turut diberi pendedahan mengenai pelan pembangunan keupayaan TUDM 2055 yang menumpukan usaha pemodenan sistem pertahanan udara, kesiapsiagaan operasi dan keupayaan pelbagai domain. Delegasi Indonesia juga melawat beberapa fasiliti ketenteraan. Dalam kenyataan berasingan, TUDM juga menyifatkan program ini sebagai usaha untuk memperkukuh diplomasi ketenteraan selain menjadi platform untuk pertukaran ilmu, kepakaran, amalan operasi terbaik serta pemahaman budaya kerja kedua-dua pasukan udara. Indonesia kini sedang giat memodernkan aset ketenteraan dan memperkukuhkan industri pertahanannya di bawah pentadbiran Presiden Prabowo Subianto. Subianto telah mengunjungi China, Perancis, Rusia, Turki dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan sistem persenjataan, pengawasan dan keupayaan pertahanan wilayah yang baru. Ini berkaitan dengan pelancaran dasar dasar industri pertahanan negara DIPN yang mana kerajaan melakukan pelancaran ini semalam. Dan menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, landscape keselamatan global yang semakin kompleks kini rapuh dan tidak menentu menuntut Malaysia bagi memperkukuh keupayaan pertahanannya. Dan dalam masa yang sama juga dengan dunia ketika ini boleh berlaku apa sahaja seperti Nas katakan, walaupun kita berada dalam negara yang aman damai, tapi negara-negara jiran kita juga kita boleh lihat siapa yang lebih ke hadapan. Jadi di situ kita tidak mahu berada di belakang walaupun kita berada dalam keadaan aman dan damai, dan kita tak nak terjemahkan perkara itu sebagai keadaan tidur. Kalau satu hari nanti kita tak tahu bila, sekurang-kurangnya kita bersedia dengan satu pertahanan yang baik sekali untuk melindungi negara kita. Dan kalau kita lihat dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak menentu ini, konflik berpanjangan, rantaian bekalan terganggu serta sekatan teknologi, kebergantungan kepada pihak luar itu bukan sahaja mahal, malah ia merupakan satu risiko kepada kedaulatan negara juga. Apa yang menarik dalam dasar ini ialah adanya penekanan terhadap kandungan tempatan minimum 30% dan juga keperluan agar aktiviti MRO dilaksanakan oleh syarikat tempatan. Ini saya kira satu mesej tegas juga bahawa perbelanjaan pertahanan kita bukan lagi sekadar keluar duit, tapi merupakan alat pembangunan industri strategik negara. Namun kita kena lihat juga dari satu konteks ketegasan kerajaan bahawa kontrak MRO boleh ditamatkan jika syarikat tempatan gagal berinovasi. Juga ia membawa satu realiti penting, iaitu kerajaan tidak akan lagi memberi perlindungan tanpa prestasi, iaitu
satu perlindungan tak berprestasi ni tidak lagi diterima. Pengumuman projek seperti satelit pertahanan, radar pasif dan loitering munition sistem pula tidak harus dilihat sebagai usaha untuk menjadikan kuasa ketenteraan dalam masa singkat, tapi ia adalah langkah bagi membina ekosistem untuk bermula dengan pembinaan komponen, menerusi syarikat tempatan yang boleh masuk ke Liga Industri Pertahanan Global. Dan secara keseluruhan saya kira di IPN ini juga mencerminkan saya kira kemahuan politik di peringkat tertinggi ataupun kita panggil political will, termasuk pelibatan Perdana Menteri sendiri untuk melihat pertahanan sebagai pelaburan strategik jangka panjang, bukan semata-mata beban fiskal. Itu yang paling penting. Tapi dalam masa yang sama juga dari pelancaran itu beberapa perkara yang perlu kita bawakan pada pagi ini. Dan jelasnya lagi dalam mendepani bentuk ancaman baru antaranya kaedah serangan menggunakan drone, MINDEF memacu pembangunan senjata laser anti-drone yang disasarkan siap dalam tempoh setahun dan katanya kita berdepan ancaman drone. Jadi kita perlu ada senjata yang sesuai. Serangan berasaskan drone ini diperhatikan menjadi satu taktik popular NAS dalam terutamanya dalam konflik yang berlaku ketika ini, konflik Ukraine-Rusia serta juga kekejaman rejim Zionis ke atas penduduk Gaza, di mana aset ini menjalankan risikan dan mencetuskan kemusnahan secara hampir halimunan. Kalau kita boleh ingat bagaimana kita melaporkan serangan Iran ke atas Israel, bagaimana Iran saya kira dapat mematahkan kubu Israel itu pertahanan kubahnya itu kan, yang mana itu merupakan satu kejayaan dalam sistem pertahanan ataupun sistem persenjataan yang dibangunkan oleh Iran sendiri. Jadi saya kira daripada bertitik tolak daripada apa yang berlaku dalam seluruh dunia, penting untuk kita membina pertahanan kita sendiri, untuk kita sendiri tahu kelebihan dan kelemahan senjata kita daripada kita mengambilnya daripada luar. Jadi tapi dalam masa yang sama juga persoalannya adalah adakah industri tempatan kita bersedia? Adakah ini hanya semangat sahaja kan, tapi ia akhirnya menjadi sebuah cita-cita. Itu yang paling penting untuk kita lihat. Dasar ini sangat baik, tetapi bagaimana untuk kita nak laksanakannya dengan sempurna sekali. Tapi saya rasa syarikat tempatan pun ada yang bersedia untuk menghadapi sebab seperti kita memang Malaysia tidak ada peperangan. Kita hidup dalam negara yang aman, tetapi serantau kita ada potensi yang macam Malaysia pun akan turut kena juga. Jadi dasar industri pertahanan negara ini merupakan satu langkah yang terbaik kerajaan serta Kementerian Pertahanan Gubal naikkan untuk mengangkat sistem pertahanan negara itu sendiri menjadi satu aset lah pada negara. Di tengah dinamika kawasan Asia Tenggara, langkah Indonesia turut menjadi rujukan bagi negara tetangga yang mulai menerapkan kebijakan alih teknologi dan keterlibatan industri lokal dalam pengadaan alutsista. Sampai di sini with Elka temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.